Kotor lah tu. Kotor lah tu. Kotor. Dalam plastik nampak bersih. Kotor tu yang nak masuk. Kita nak tunjukkan pula demo seterusnya yang mana sabun kami ni, sabun badang makeover booster ni tuan, dia bukan saja boleh basuh pakaian-pakaian, baju-baju, nak basuh tuan, teddy bear pun boleh juga, Hello Kitty Ya, betul. sesuai juga yang mana boleh juga guna sabun kami ni, sabun badang makeover Sebab booster. kebanyakan ada apa tu kita punya Hello Kitty, teddy bear ni kadang-kadang bila dah buruk je mak bapak buang. Betul. Padahal tak payah buang, boleh basuh je. Boleh makeover kan Boleh balik. makeover kan balik. Kita tengok hasil dia kan? Kita Boleh, tengok okey, hasil so dia. jom. Ini dia kita masukkan lebih kurang ni satu, Okey, satu. Okey. Lagi tambah lagi dua. Okey. Dan juga yang ketiga. Okey, so lebih Okey. kurang Okey. 3 gayung air campur dengan 3 scoop sabun badang makeover. Okey, yang mana tu? Okey, kita nak bagi hadiah satu botol sabun badang makeover booster ni secara percuma. Nampak berhitam-hitam, berdaki-daki, berkeladak-keladak Kita sebenarnya tak nak gosok. Sebab kita tahu bila gosok ini dah jadi dia putih. Dia jadi macam baru balik. Betul, memang. Tadi kalau tengok asal tadi, macam mana Datuk? Kalau Datuk punya pendapat? Ya, berbeza lah. Tadi nampak macam kelam ni, gelap ni kan, ya. Comot dia kan. Bersih. Macam baru. Betul, nampak dah putih balik, cantik balik, so macam mana. So, pakai yang mana?